Dulu atuk kau pelawak tu. Ayah tak pernah selak gambar atuk kau selama kau duduk rumah ni. Itulah kenapa tak selak. Sekejap ayah, sekejap baba. Baba, Baba kenapa tak pernah selak gambar atuk? atuk kau pernah jadi pelawak. Kenapa baba nak buat kesilapan yang sama? Jadi pelawak ni kena maki, kena kutuk. Kau nak? Nak. Ultraman. Kau tengok atuk kau. Alah, orang sayang atuk tau. Atuk baik dengan orang. Atuk kau bukan tak suka kau ke dulu? Tak puas nak dulu. Tapi orang boleh buat macam atuk. Macam mana atuk, macam mana? Kau ni kenapa Sama! Itu apa? Atuk. Dah lah, baba benar tadi. Kau jangan sebut lagi yang berpelawak kan? Orang janji lah. Lepas ni orang belajar ngaji, orang tak sebut nama pelawak. Dia ambil baba air, dia ambil baba air. Nah, air untuk baba. Air apa ni? Kopi Swain. Nama pelawak ni pula. Kopi tu yang apa pasal warna lain ni? Dia tu jamu. Apa jamu? Perisa jamu? Perisa jamu. Kau semua nak sebut nama pelawak, nampak? Kau salah sebut pasal yang tengah orang nak ketawa. Pelawak ni? Ha? Cuba buat kelakar depan baba sekarang. Cuba buat kelakar depan baba sekarang. Siapa ni? Zizan. Kenapa? Orang boleh buat kelakar lagi. Siapa dia? Ini apa nama tadi? Muhammad Sepah. Kau tak keluar ayam ni. Kau keluar sekarang. Ayah tak nak dengar lagi muka kau. Mana ayam tu? Mana ayam tu? Nampak? Ayam tu dah beranak. Apa? Melayu ini akan keluar daripada rumah ni. Tapi abang kena ingat, dulu masa abang bercerai dengan mak, semua pelawak abang tengok. Pelawak lama semua. Abon, Os, Badrul, Senario, semua abang suka. Semua abang ketawa. Kita berikan tepukan untuk pelawak-pelawak lama semua. Jiran pun bertepuk tau. Tapi secara jujurnya, saya harap satu dewan bangun untuk kita beri tepukan pada pelawak-pelawak lama kita.